Sampai bila kita nak ambil duit ayah anak tu? Setiap kali lepas raya je duit tak ada. Apa nak buat? Pergi ambil duit ayah anak. Betul tak? Sampai bila kita nak ambil duit ayah anak tu, lepas tu tak ganti-ganti. Memanglah terpaksa, tapi kita kena berubah lah. Betul tak? Okay, so Kak Miza nak bagi peluang pada anda semua sekali yang dah tak tahan dah, asyik kerjakan duit ayah anak aja kan. Kepada anda yang sayang anak tu, sekarang ni komen nak bahagiakan anak. Sebenarnya Kak Miza pun dulu macam tu juga, selalu guna duit ayah anak kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah, anak Kak Miza tu, Kak Miza dah berjaya hantar dia pergi sekolah private. Tabung dia pun dah banyak dah kan. Lepas tu kita cuti-cuti overseas lagi. Semua ni tak akan berlaku kalau kita tak buat apa-apa. Kita kena rajin sikit lah. Apa yang kita kena buat sekarang ni adalah kita buat bisnes online daripada rumah. Tak payah pergi cari orang. Kita setting iklan dekat semua social media supaya orang datang cari kita. Teknik ni advance, jadi kena sediakan akal fikiran yang waras lah untuk belajar. Kak Miza dah sediakan learning portal, Kak Miza sediakan tutorial semuanya untuk anda yang willing nak ubah nasib, dah tak nak guna duit raya anak lagi dah. Untuk anda yang nak berubah, dah tak nak guna duit raya anak lagi, klik gambar Kak Miza ni, klik form ni, tunggu Kak Miza bagi maklumat. Kita jumpa dekat dalam grup AUC Champion. Assalamualaikum, percaya duit penuh keajaiban. Bye.